Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yang berusaha Tuan Imam muda Ustaz Khairul Safaruddin, barisan ahli jawatan kuasa masjid, barisan pimpinan Abim Negeri Kelantan, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di dalam satu bulan yang sering dinantikan oleh ramai orang. Bahkan ulama-ulama sufi satu ketika dahulu, dia nak hidup hanya kerana adanya bulan ini yang dinamakan bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ini kita boleh lihat adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya lebih besar berbanding bulan-bulan yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kasih sayang-Nya, menzahirkan rahmat-Nya berbanding bulan-bulan lain? Yang pertama, Allah nak kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menurunkan satu kitab yang dinamakan Al-Quran. Dan Al-Quran ini diturunkan pada malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak, pada malam yang penuh keberkatan. Sebab pada malam itu Allah Subhanahu wa taala nak tengok siapakah dalam kalangan hamba-hambaku yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di malam inilah, bermula hari ini sehingga di penghujung Ramadan, adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala sangat ingin makbulkan doa hamba-hamba. Di sinilah bila hamba-Nya minta, ya Allah berikan aku petunjuk, Allah bagi petunjuk. Pada malam inilah bila hamba-Nya mengangkat tangan, ya Allah berikanlah aku ketenangan di dalam hati, Allah bagi ketenangan. Pada malam inilah bila kita minta dengan Allah, ya Allah berikanlah jalan keluar dalam segala kesulitan yang berlaku, malam inilah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tuan-tuan dan puan-puan, bermula hari ini sehingga beberapa malam lagi, kita tunjukkanlah kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagainya bersungguhnya kita nak membentuk masa depan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Kalaulah hari ini ada benda yang kita sesali, jadikan malam-malam yang berbaki ini adalah malam permulaan untuk kita membina malam yang lebih baik dalam kehidupan kita. Susahlah habis saya. Susahlah ustaz. Saya tak pernah bangun qiyamul lail. Nak pergi sejid pun susah. Kalau pergi ke malu. Tuan-tuan, puan,
Ada satu nasyid, biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mahu sedar. Biarlah tuan-tuan perempuan susah sikit kerana Tuhan, sebab ada Allah nak bagi benda yang lebih besar, di mana pada bulan ini sungguh-sungguh Allah nak berikan. Bahkan pahala puasa kita bukan malaikat yang menulis, Allah nak berikan sendiri. Allah nak tunjukkan, inilah kasih sayangku kepada hamba-hamba. Jangan ada orang lain yang masuk campur, jangan ada makhluk lain masuk campur. Ini kasih sayangku, ini rahmatku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hebatnya bulan Ramadan ini, bila Allah turunkan kitab, bulan Ramadan bertukar nama menjadi bulan Al-Quran. Dan ketika itu manusia berbondong-bondong membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya hatinya adalah Al-Quran, fikirannya adalah Al-Quran. Ustaz, susah nak baca Quran. Pegang dalam jiwa kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Biarlah susah sikit kerana Tuhan. Ada benda yang boleh Allah bagi lebih besar lagi untuk kita pada masa hadapan. Jadikan malam ini malam yang untuk kita berdoa. Jadikan malam ini malam yang kita bersungguh untuk melakukan ibadat. Sebab Allah Subhanahu wa taala tak pernah tarik muka pada kita sebagaimana kita tarik muka kepada orang yang buat kesalahan sikit. Kita kecewa, tarik muka. Allah tak. Apatah lagi pada bulan Ramadan, Allah memuliakan hamba-hambanya. Kalaulah selama ini 12 bulan kita rasa kita tidak dihormati, tidak dimuliakan oleh hamba-hambanya yang lain, tapi pada bulan Ramadan Allah hantarkan mereka-mereka yang mana ketika itu ego, yang mana ketika itu sombong, Allah tundukkan hati mereka pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jika bukan hari ini, kita akan kata esok. Jika bukan kita kata esok, kita akan lusa lah kita buat jadi lebih baik. Itu kita kata. Tapi apa yang usia kita kata? Usia kita kata, kalau tak mati hari ini, mati esok. Tak mati esok, mati lusa. Dah lah puasa, doa betul dah. Allahumma laka sumtu, buka pukul 1, hanya Allah yang tahu. Oh jeng, doa tu duk ulat. Puasa tak Ustaz? Puasa separuh hari. Jeng, tak apa Ustaz, mak saya kata kalau saya tak larat puasa, saya boleh buka. Hak tu masa kita kecil-kecil boleh lah, pasal-pasal anak-anak kita ni boleh lah. Tapi sekarang kalau kita buat lagu tu jeng lah tuan-tuan. Sedangkan ini adalah waktu Allah nak tunjukkan kasih sayangnya, tapi kita menyia-nyiakannya. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita adalah ketua keluarga, jadikan ini adalah malam, jadikan ini adalah bulan, jadikan ini adalah minggu untuk kita betul-betul yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kalau kita adalah seorang isteri kepada suami kita, seorang ibu kepada anak-anak kita, inilah waktu untuk kita berharap benar-benar kepada Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan pekerjaan suamiku. Ya Allah, permudahkanlah pembelajaran anak-anakku. Ya Allah, bentukkanlah akhlak anak-anakku. Waktu inilah yang sepatutnya kita doakan, dan doa inilah yang paling makbul. Di mana waktu untuk kita berbuka puasa. Nak buka puasa lagi, boleh doa akad doa. Sekarang pun tengah puasa, boleh akad tangan. Duduk dalam masjid ni i'tikaf, boleh akad tangan. Minta dengan Allah. Ini kerana ini adalah waktu yang tepat. Saya pun tuan-tuan dan puan,
sangat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta sahabat-sahabat saya minta barisan pimpinan, saya minta tuan-tuan perempuan, saya minta segala saudara mara ada sakut pairuk dengan saya, jika ada kesulitan, ya Allah, kau pemudahkan. Jika mereka dalam keadaan sakit, kau sembuhkanlah ya Allah. Jika mereka dalam keadaan sedih, engkau bahagiakanlah ya Allah. Bulan-bulan Ramadan ni minta, sebab Allah suruh kita minta. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada hari ini kita berada dalam bulan yang mulia, minggu yang mulia, hari yang mulia, dan di tempat yang mulia. Jadikanlah ini satu permulaan untuk kita membina sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agihan kita, majlis kita pada hari ini bukan nak menunjukkan bahawa kita ini adalah golongan yang lemah, tapi majlis pada hari kita nak tunjukkan kita berkongsi kasih sayang Allah, kita berkongsi rahmat Allah, kita berkongsi cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Jadi saya pun tak nak lepaskan peluang. Moga-moga saya pun termasuk dalam kalangan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dengan tuan-tuan dan puan-puan. Menutup tirai kita pada majlis iftar perdana dan agihan bakul madani kita pada kali ini, di mana dianjurkan bersama-sama dengan Yayasan Taqwa, Yapim, Abim Negeri Kelantan dan juga Masjid Tengku Razali. Hari ini kita rasmilah bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian saja kita merasmikan majlis kita pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu sama-sama kita sempurnakan. Saya yakin dan percaya tuan-tuan puan mampu membina sesuatu yang lebih baik pada kali ini. Tinggal sekarang kita yakin dan percayalah pada diri kita yang kita boleh membina sesuatu yang lebih baik bermula pada hari ini. Aktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan.